Jom teman saya food hunting dan makan-makan. Ini parking pun banyak. Yang paling penting parking free. So saya mari ni tak ramai lagi lah. Boleh lah nak parking mana-mana. Sini juga mesra okey ya. Berkursi roda. Wah molek tempat makan. Tempat duduk pun banyak. Nak pilih mana tempat pun boleh. So saya mari ni tengah hari. Hang panas tu tak terasa sebab kipas besar molek. Lepas tu saya ada nampak lapis dekat bumbung tu. Soalnya dia nak halai panah kot. Sini banyak betul pilihan makanan. Macam-macam pilihan nak makan. Ini first time saya mari. Jadi saya jalan-jalan lah nak tengok makanan apa ada kat sini. Dia boleh tengok iklan-iklan dekat kedai masing-masing. Lepas tu dia ada surah. Dia luah molek selesa je nak semaya. Lepas tandah pun luah. Bersih pun okey lah. Bersih lah juga. Penting banyak tandah lah. Saya mari sini pun ada tujuan juga. Saya nak cari chicken rice claypot. Ni saya survey dah tempat ni. Kedai Fast Kitchen. Sebelum ni saya pergi kat Bangi Square 2. Saya terasa sedap. Kena dengan cita rasa saya. Oh tu dia untuk alert lah. Kalau makanan dah siap. Next saya nak cari makanan untuk anak saya. Anak saya nak makan mi tarik. Tu saya beli roti apa tah tu. Kalau saya makan makanan Chinese gini, Chinese Muslim ni, saya akan order yang ni lah. Sedap. Tak tahulah yang ni. Jom kita cuba. Bagi saya alhamdulillah lah sedap, just nice lah. Nak kata tak sedap pun tak, nak kata sedap pun tak, biasa-biasa je. Tapi kat saya duduk berebut dengan anak saya, duduk marah-marah dah tu. Okey, anak saya pula makan. Penuh nikmat lah dia makan. Tu saya minta dengan dia, wujud dia bunyi. Tak ada kan nak berang dengan dia. Okey, makanan anak saya dah sampai, mi tarik. Saya tengok anak saya makan tu, nampak sedap je. Lepas tu menjelerakan tu, saya tak order lah saya sebab anak saya tak makan. Biasalah budak-budak. Tengok pandai betul lah dia pakai chopstick. Tak pandai. Okey, makanan saya dah siap. Bagi lalak tu kat dia. Tak bunyi. Tengok-tengok makanan siap dah. Okey, close up. Jom teman saya makan pula. Saya gaul-gaul. Lepas tu tok kipas sikit. Suruh cepat sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap kedok dengan cita rasa saya. Sedap. Sama sedap. Tapi tak ada pula ikan kering. Dia kata habis. So, Bangi Square 2 tu telur dia masuk dekat klepok. Ni telur mata. Dia masuk asin. So ni saya menikmatilah makanan sedap weh. Walaupun tak ada ikan kering pun sedap juga. Ikan kering dia yang habis stok. Tak apalah. Okey, jangan lupa follow, like, komen video saya.